Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya tak berapa hari lagi kita akan didatangi oleh tamu Ramadan yang telah lama kita tunggu untuk sekian lama. Ramadan mengajar kita untuk menahan keinginan dan nafsu makan. Walaupun makan merupakan keperluan asasi seorang manusia. Dah 11 bulan kita sentiasa berada dalam keadaan kekenyangan dan tak pernah rasa lapar. Tamu Ramadan berusaha untuk mendidik kita untuk merasai dan memahami makna lapar sepanjang Ramadan. Tapi tamu Ramadan pada asasnya gagal untuk mendidik kita untuk memahami falsafah Ramadan. Menahan keinginan dan nafsu makan kerana sepanjang Ramadan kita dihidangkan pelbagai festival makanan. Segala juada yang hilang dicongkir kembali untuk dihidangkan sepanjang Ramadan. Ramadan bukan segagal mendidik kita untuk kawal keinginan dan nafsu makan, malah menyemarakkan lagi keinginan dan nafsu makan kita semua. Sepanjang Ramadan kita makan lebih dari hari biasa. Kita berbelanja lebih banyak dan lebih mewah sepanjang Ramadan. Kita semua memahami falsafah Ramadan tapi kita gagal untuk mengamalkan falsafah Ramadan. Dah berpuluh kali kita didatangi oleh tamu Ramadan untuk mendidik kita semua untuk mengamalkan falsafah Ramadan. Menahan keinginan dan nafsu makan. Tapi tamu Ramadan telah gagal untuk mendidik kita dengan falsafah Ramadan. Menahan keinginan dan nafsu makan. Sehingga hari ini kita akan terus tunduk pada keinginan dan nafsu makan. Akan terus makan segala apa yang kita inginkan. Ramadan telah gagal untuk tundukkan nafsu makan kita. Malah nafsu makan yang menundukkan dan mengawal kita semua. Walau macam mana sekalipun, semoga Ramadan kali ini dapat mendidik kita untuk menjadi seorang manusia yang dapat mengawal nafsu masing-masing. Sudah terlalu lama kita biarkan nafsu mengawal hidup kita. Dimulai hari ini, marilah sama-sama kita kawal dan tundukkan nafsu kita. Di bulan Ramadan, terutama nafsu makan dan minum. Sekianlah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.